Ah, itu dia lo rokok nih. Rokok nih, mulut masam nih. Rokok udah maju nih, udah ngerokok nih. Ya bos, tak kati aku rokok. Ada sebatang ini lah. Minta Wak Yu. Ini. Aku bos, mana ndak kati. Bos, aku ini kurang bos. Bos. Udah tinggal amperan. Bos. Baru isap bos aku nih. 2 tahun baik temu nih. Bos. Mana bos, itu bos. Bos, nak mana bos? Bos. Kau nyari lokal situ nodong kamu, tidak kati ini kau pacak duduk-duduk di sini. Nodong di mana bos? Musim aja ini. Serah kau nak nodong tikungan situ ini acak ni ada becusnya jadi anak buah nih. Kaki bos. Aku ada sulap bos dan ini. Ingat bos, kosong ya? Kosong bos Jadi? Kosong ngalu bos. Cari duit dan ini aku. Mangkonya dia kudu nodong nih. Sudah itu bos. Aku nodong aja anak buah. Kau cari dari situ ada tikungan itu, tikungan kelempadu itu. Entak lah. Ya sudah bos. Kacak beli rokok petang ini. Nah. Yo jemput tadi. Jangan dulu dan motor. Kamu sudah ada rokok. Ya. Satu lewat dia nah. Anak mana kan dia? Kenapa kak? Kenapa? Stop kan? Kenapa? Mati dulu motor manual. Kau ini lawaran dulu jadi uang ini. Nah, ngapa kak? Iya salah aku ini. Bukan kau tak tahu aku ini wilayah aku sini ya tak? Kau tahu tak dengan bosku sini? Siapa namanya? Nah kak, aku di baru sini baru 2 hari. Baru ngantar makku dari sini. Tak tahu aku pokoknya kau nak lewat sini aku nak minta duit. Aku nak beli rokok. Bosku lah marah-marah di situ tadi. Kau tak rokok dulu lah. Lah ngomong lah, balik dari kau, dari ngantar makku. Kamu tak bisa. Kau ini tak periksa nian cah. Aku periksa dulu kan. Kau lagi putus kau dengan kayu ini kau. Kau tak tahu aku dengan bos. Nah, ada 5.000 nak beli rokok tadi tu bawa Yus. Nah jadilah kalau 5.000 aku tak beli rokok nah. Bosku lah marah-marah tadi nyuruh aku nodong. Ya kak, jaga kamu kak. Aku Bukan kau balik ke mana kan? Balik belakang SD ni lah kak. Belakang SD. Anak sudah kalau pergi dua sini lah. Tahu nih. Iya kak. Dah. Bebek 5.000 nah. Jadilah beli rokok Pak Wayus 3 batang. Kayu inilah monggo. Jadilah nah. Alang kamu ada buah ika ya. Ujung tarawong ini. Ujung talang. Mana lah. 5.000 lah. Mana nemu bos ini? Oh bos. Mana caknya? Dapat duit 5.000 bos. Jadilah itu. Rokok bos. Beli rokok tempat Wayusnya. Beli. Rokok. Bukan bos, aku lagi nodong anak bos siapa itu budak baru sini. Ngurusinnya beli rokok. Beli 3 batang bos. Iya. Sudah bos, itu. Bukan ngapu kali nah. Minta duit oleh preman situ tadi nak kak. Bukan siapa? Gak tahu preman. Preman mana? Preman sini kata. Tak tahu nih ya, aku preman terbesar di sini di kampung. Tidak ada 5.000 tu nak beli rokok. Orang beli rokok dan orang beli motor. Beli rokok. Jangan anak buah tadi nah. Sudah kau tengoklah situ, panggil bos kamu. Pergi ya, panggil bos. Ya, balik dulu lah. Jangan dah, ngomong ibu suruh balik, berhenti beli rokok. Nah, beli juga rokok ini. Bos tadi. Cak kakak yang malak aku tadi. Kakak tadi sini. Kakak sini. Nah, udah itu mak manggil aku ngapu.
Baik ini. Apa kau manggil aku tadi? Apa dia buat kau manggil aku nih? Hah? Kamu tadi dipanggil mamang aku sih kenal di parak pantalan simpan tiga tuh. Bukan yang cak pakar mamang kau. Mamang mana kau tuh? Omong kau ngaku nih. Kau nih, tahu dah aku nih siapa? Anak buah preman yang ditikungan itu nah kau nih. Tuh, mamang aku yang tikungan itu. Hah? Nah, kalau itu ketemu ya, mamang yang uji kau ditikungan tadi nih. Baik, baik. Nak motor apa? Nah, jalan kaki lah. Baik, baik. Mana mamang kau tuh? Bukan mana rokok Nah, ini dia bos. Nah, beli sebatang aku bos. Mana kali bukan yang kau tahu dong siapa? Gak tahu bos, budak baru itu bos. Ojinya tadi bukan anak buahku tadi nih, ada yang nodong ojinya tadi nih. Motor 5.000. Oji tadi nak beli rokok. Bukan kau nih lah, Bo. Nah, siapa uji kamu tadi bos? Kamu tadi Pak Raso. Budak baru itu liwat dari bawa motor bos. Tahu budak mana bos? Nah, kalau jelas bos uji kamu tadi nih, galak anak buah kamu masih bos. Bang, nang sini, sini. Bukan, mamang ini apa yang ini, yang nodong kau tuh, yang minta duit. Mendak tuh langsung meler nih. Enggak tahu anak buahku kau tuh. Jen. Ah, jangan mang. Balik ke duit aku. No, mana duit nak beli rokok kau ini? Ah, ya dah. Kau ini